Di pihak sekolah sendiri, kita dah lindungi pelajar ni. Tetapi apabila di luar sana, mereka begitu terikat dengan ataupun terlalu obses dengan dunia digital ni, itulah dia antara pengaruh-pengaruh negatif yang akan masuk kepada kanak-kanak ni. Bila dia terlampau banyak terdedah kepada media sosial, itu jadi guru dia. So segala yang buruk, dia akan dapat dulu. Dia akan ikut contoh teladan dari situ. Bila ada akta yang melindungi online ni, pada saya dia dapat membantu perkembangan holistik seorang murid tu atau budak tu. Sebab kalau kita tak ada kontrol benda ni dia bawa kesan kepada kesejahteraan emosi murid. Dari segi undang-undang, kita boleh kenakan tindakan kepada platform ni kalau konten tu menyalahi undang-undang negara. There are so many things that they can do actually. Bersosial dengan kawan. Bila dia berinteraksi dengan manusia, mereka akan menjadi lebih human. Kita kena develop dia punya kreativiti lah. You bagi dia kertas, tengok dia boleh develop apa. Tanpa dia Google, tanpa dia tengok pada basic platform, anything right. More on physical activity dan juga aktiviti yang melibatkan sosial pergaulan. So itu dia akan distract dia daripada gadget-gadget ni lah.